Kenapa nak takut? Dengan PAS. PAS kan orang baik-baik. Tengok orang PAS. Tengok orang PAS. Kenapa nak takut orang macam ni? Sudah isi buku dekat perikatan ni. Logik tak logik? Apa menakutkan orang Melayu? Kan ada orang PAS ganas-ganas. Saya seorang je, seorang dekat. Lain semua baik-baik. Kita tak pernah buat siapa-siapa. Kita tak pernah rekod sakau. Kita tak pernah rekod bunuh orang. Tak ada rekod tembak orang. Tak ada. PAS baik-baik. Jadi tak ada siapa pun perlu takut kepada PAS. Orang PAS memberi, tahu. Kita tak ada sakau, kita menderma. Hari ni kutip. Ini rakyat Malaysia kena syukur kerana ada parti yang macam ni. Parti lain semua sakau. Ni balas projek kerajaan, make commission. Dia pun sopa, cakap ya orang ni kan. Dia sopa, dia ambil duit mana? Lah, dia dedahkan. Punca kewangan dia daripada mana kalau dia tak sakau. Dia pun sakau. PAS rekod bersih. Dia pun panggil PAS Timilo. Tu lah bersih. Dia nak cuba gambarkan Timilo tu tak elok kan. Tu lah bersih. Kami ikhlas menderma, memberi untuk negara ini. Kenapa tak pilih PAS? Kenapa nak takut dengan PAS? Hang pun buat soalan pelik-pelik ni. Terpengaruh dengan propaganda PH. Datuk Seri, tadi Datuk Seri ada cakap. Boleh jawab aku tu? Boleh. Boleh. Tadi Datuk Seri ada cakap juga kan apa mengajak penyatuan Melayu apa semua. Ya. So Datuk Seri juga nasihat kepada bersatu supaya kembali bersama. Ya. Dia untuk kembali bersama dengan bersatu. Bukan PAS bersedia untuk kembali ke bersatu. Bersatu tu kena kembali ke pengkajalan. Pasal apa dia pecah ramai ahli-ahli parlimen yang kita menangkan dalam PRU yang lalu. Atas dasar peribadi. Krisis dalaman. Dah jadi pertemuan peribadi. Peribadi lebih besar daripada perpaduan ummah ke? Tak betul itu, tak betul. Datuk Seri bersatu juga malam kata kemenangan besar kan. Ya. Dia pun menang 30 kerana PAS tau. Dia mana ada jentera. Tengok bila letak bersama PAS. Kemah dia ada berapa orang? UDM dia ada jentera ke tak ada? Buka ke tak buka? Berapa orang kempen untuk dia? Dia tak ada. Dah lah tak ada, pecah orang pula. Semua bergantung pada PAS. Lah tak ada PAS, dia pergi mana? Janganlah kata PAS tumpang dia. Dia tu tumpang PAS. Rahmat dia tu duduk sama kita. Dia pun dah rapat Rahmat 30 kerusi. Aku tak pergi tanya, aku nak jawab siap. Cikgu kena komen tentang apa nama PBN tu yang terus. Tak ada dalam perbincangan. Saya pun tak pernah dengar. Cuma dia syok-syok je kot, cadang kan, syok-syok. Bukan ada perbincangan sampai peringkat tu pun. Kita ni ada parti masing-masing, PN ada parti dia, PN ada parti dia. PBN tu pula main ke mana kan, bukan ada parti PBN. Syok-syok je lah, saya anggap gitu satu aksesori je. Tak perlu dibesar-besarkan pun. Hal bukan hal dasar lah. Orang pun tak ada bincang dia seorang je kot. Sadar istilah juga. Syok-syok cadang, sadar kerja apa. Kata api kok jadi. Betul last soalan daripada 11 PM bertanding menang 11. Penyatuan ni nak pergi mana lagi? Hampir campur undi PN dengan undi BN. Menang lah 11 tu. Menang. Apa doa lah bagi PM menang. InsyaAllah orang baik-baik. Tak ada masalah apa. Saya akan belanja awak minum nanti.